geng. Ada yang bukit geng. Siapa nak apa? Cuci tangan ke sini. Ni aku nak pergi ke spot di Melinsong ni, batu yang selalu aku pergi mancing. Inilah perjalanan dia geng. Jalanan pergi ke spot. Ayak nampak elok ni. Dia keruh lah. Harap dia tak ada berapa bombak. Kalau dia kurang bombak, ada harapan. Cantik geng. Ombak pun masih kurang lagi. Harap tak ada ombak lah hari ni. Tapi ayak ada keruh sikit ni. Op. Okey geng, sampai dari spot. Sini adalah spot selalu aku potong. Okey. Aku nak set up pancing dulu. Lepas tu jom pancing. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, selamat pagi. Okay, hari ni aku turun pagi geng. Kemarin aku try main di pantai tapi tak ada strike geng. Okey, jadi aku cuba di sini. Semalam hujan terus lah. Dia lebat. Satu hari hujan. Harap hari ni ada strike lah di sini. Ikan tengah lapak ke apa ke. Tapi kita cuba ya. Target tak ada target. Yang penting ada strike. Okey geng. Aku pun tak tahu ikan apa ni. Okey geng, setup aku guna ni reel Abu Garcia size 2000. Cardinal X, rod Storm Discovery 4 hingga 10 lb. Mainline aku ni Haji King 12 lb kot silap aku. Okey, rambut aku guna macam ni je geng. Simple je. Batu kecil ni. So kalau pakai batu besar pun di menebing ni buat sangkut. Okey, udang biasa geng. Udang hidup. Udang aku boleh tahan air ni. Boleh lah. Okey, kita cuba geng. Balingan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manis-manis hari ni geng. Ni sebenar tahun baru ni geng. Buka tirai 2025. Mana tahu ada strike padu-padu. Okey lah geng, dia ada strike, aku update. Aku nak set up pancing aku kedua lagi. Okey. Wah, udang apa? Sok lagi tu. Okey geng. Mana ada sangkut. Okey geng. Ni setup kedua aku. Rod apa ni? Shakespeare ugly stick. Lama dah aku pakai rod ni. Tengok bentuk dia pun.
Lepas tu reel Shimano Nesef size 3000. Mainline ni Toman kalau tak silap aku. Okay, Toman 15 LB. Okay, perambut yang rambut biasa Toman juga. Okay, umpan pun sama lagi, udang hidup. Mata kail saiz nombor 5. Okay, geng. Bismillah. Masih menunggu, geng, masih menunggu. Ayak belum naik pasang lagi. Ayak mungkin tak ada arus. Aku juga tak tahu lah, sebab semalam pun hujan. Tidak apa, kita tengok. Apa-apa pun janji ada strike lagi. Aku try casting guna udang kopek. Udang hidup. Rambut pendek Ayak terlalu jernih lagi. Kalau kita tahu cuba strike. Allah lucu, geng. Ancok, geng. Kalau kita main letak je bottom kita, dia tengok makan ni. Lepas. Ikan dah nak makan lagi. Tengok, oi.
Dah lah strike pertama. Sangkut dah tu. Ini padu ke? Aku besar. Oh. Kan? Alhamdulillah ni. Kerapu besar gin. Syukur alhamdulillah pembuka tahun 2025. Aduh, dia telan. Mata kail aku kecil je geng. Okay, kita cari lagi geng. Saiz boleh tahan geng. Ya. Tengok mata kail aku geng. Kecil je. Oh. Alhamdulillah je. Tahan ni saiz betul. Yang pertama. Kita cari lagi. Aku tadi lah. Dia tekan nak bawa masuk tadi tu. Bawa masuk di karang. Strike yang tadi pertama tu pun boleh tanjut saiz dia. Tapi itulah sangkut. Oh, kita cuba lagi. Mana tahu ada lagi. Ayam tengah bergerak pasang ni. Boleh makan. Tapi masih jernih lagi. Mungkin baru dia ada selera kot. Lagi. Apa? Tu ikan tu makan dia. Yang tu tinggal ekor. Ikan tengah lapak ni. Belum apa-apa dah sangkut-sangkut lagi. Nanti harus ni.
lawa ni. Dia pun cari makanan juga. Pantat dia ke atas, mulut dia ke bawah. Jangan dia makan pancing aku sudah. Oh, tu dia. Kalau aku tahu di mana dia bertelok ni, bagus tu. Dia makan kerapu kan. Percaya nak ikan kot. Hujan geng. Umpan aku pun tinggal last dah. Kita tunggu sekejap. Aku nak balik dah. Itu cuaca tu di atas tu gelap dah. Balik-balik sangkut je geng. Sekejap dia habis umpan aku. Ayak dah mula naik pasang. Arus di bawah laju kot. Okey geng. Alhamdulillah geng. Ada strike hari ni geng. Aku dah nak balik dah. Barang pun dah packing dah. Okay lagi, syukur alhamdulillah geng. Hari ni ada boron sekok geng. Syukurlah. Ini je rezeki aku hari ni. Tadi lagi teruk langsung tak ada apa-apa, nasib baik. Tiba-tiba ayak ada arus, dia pasang tu. Ayak memang dah pasang tadi. Dah bawa ikan makan. Alhamdulillah lagi. Membuka tahun 2025. So, okeylah. Pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay. Yang dah lama dalam channel aku ucapkan terima kasih. Okey. Jumpa lagi. Okay, nanti aku repeat lagi spot. Okay geng. Padu geng. Aku besar. Oh. Alhamdulillah ni.
Kerapu besar geng. Syukur alhamdulillah pembuka tahun 2025. Aduh, dia telan. Takai aku kecil je geng. Kita cari lagi ni. Saiz boleh tahan geng.